Salam sejahtera dan Assalamualaikum kepada yang beragama Islam. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya nak tanya dulu, macam mana keadaan kamu semua pada hari ini? Harapnya semua sihat dan bersemangat ya untuk kita belajar bahasa Melayu pada hari ini. Selamat sejahtera cikgu. Saya sihat. Cuma cuaca hari ini agak menurun sikit, tapi tetap semangat nak belajar. Nampaknya Hesler sangat bersemangat ya hari ini. Bagus tu. Kalau cuaca mendung pun, saya harap semangat belajar awak jangan mendung pula ya. Betul tak Nadira? Betul tu cikgu. Saya pun sihat tapi mengantuk sebab semalam saya tidur lewat buat kerja rumah. Tak apa Nadira. Yang penting kamu hadir dan cuba beri tumpuan dalam sesi pembelajaran ini, okey? Salam sejahtera cikgu. Saya pun sihat. Seronok dapat belajar bahasa Melayu hari ini sebab topik hari ini macam menarik. Bagus Vaina. Cikgu suka semangat kamu itu. Clay dan Krishantia macam mana? Okey tak? Salam sejahtera Cikgu Fatihah. Saya pun sihat juga dan bersedia untuk kelas hari ini. Hai cikgu, saya sihat. Teruja juga, saya nak tahu apa aktiviti kita hari ini. Okey, bagus semua. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya satu soalan. Okey, waktu kamu datang ke sekolah atau masuk kelas, apa perkara pertama yang biasanya kamu akan lakukan? Kalau saya, biasanya saya bagi salam atau ucapkan selamat pagi pada cikgu. Bagus Hesler. Itu adalah satu contoh amalan yang sangat baik. Saya pula cikgu. Kadang-kadang saya akan mengucap hai ataupun morning pada kawan-kawan saya. Baik Nadira, itu pun satu bentuk sapaan. Bagus awak. Kamu semua memang sopan dan mesra. Jadi, kamu perasan tak semua yang kamu buat tadi ada satu persamaan? Apakah itu semua adalah cara kita menyapa orang kan cikgu? Ya, tepat sekali Clay. Jadi, pada hari ini, cikgu nak kita belajar dan berbincang tentang strategi sapaan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Okey, baiklah. Cikgu akan tunjukkan apa itu definisi sapaan. Okey, definisi sapaan ialah ungkapan lisan atau bukan lisan yang digunakan oleh guru dan pelajar untuk memulakan, mengekalkan atau mengakhiri interaksi sosial dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, baiklah. Kita pergi ke konteks PDP. Dalam konteks PDP, sapaan berfungsi untuk yang pertama, membuka komunikasi antara guru dan pelajar secara mesra. Kedua, mencerminkan sikap profesional serta kepribadian guru. Ketiga, membantu mengurus emosi pelajar, mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan selesa. Kalau kamu lihat, sapaan ini nampak mudah tapi sangat penting dalam membina komunikasi dan suasana positif dalam kelas. Okey, baiklah. Sebagai aktiviti permulaan, cikgu nak kita buat satu aktiviti ringkas yang bernama sapaan mesra. Okey, cikgu nak setiap orang beri sapaan kepada rakan kamu dalam kelas. Dalam kelas ini, sama ada sapaan formal atau sapaan tidak formal. Okey, baiklah. Siapa yang nak mula dulu? Saya mula dulu cikgu. Hai Nadira, selamat pagi. Semoga hari awak indah dan rasa semangat nak belajar. Terima kasih Hesler. Selamat pagi juga. Awak pun nampak ceria hari ini. Bagus. Itu adalah satu contoh bagi sapaan tidak formal yang mesra antara rakan. Sekarang, siapa pula boleh beri saya contoh sapaan formal? Saya mau cuba cikgu. Salam sejahtera Cikgu Fatihah. Terima kasih atas pengajaran juga yang menarik dan penuh semangat pada hari ini. Saya sangat seronok belajar bersama cikgu dan rakan-rakan. Bagus Cynthia. Sapaan yang betul membantu kita membina hubungan yang baik dan suasana kelas yang positif. Sangat baik. Itu sapaan formal yang menunjukkan
kita rasa hormat terhadap seseorang. Cikgu, saya nak cuba pula sapaan kumpulan. Selamat pagi semua. Semoga kita belajar dengan penuh semangat hari ini. Wah, bagus. Sapaan kumpulan ni penting untuk tarik perhatian semua pelajar di awal kelas. Okey, baiklah. Terdapat 2 lagi jenis sapaan yang kamu semua belum sebut. Siapa tahu apa dia? Cikgu, saya tak tahu ni jenis sapaan apa yang selalu kita buat secara spontan, macam senyum, angkat kening atau pandang mata bila jumpa orang tu. Kiranya adakah itu dikira sapaan juga ke cikgu? Soalan yang sangat baik tu Nadira. Ya, itu dipanggil sapaan bukan lisan atau sapaan non-verbal. Maksud dia sapaan bukan lisan ni, dia macam cara kita berkomunikasi, tanpa perkataan, tanpa berkata-kata. Contohnya macam kita senyum, ataupun kita lambai tangan, angkat kepala sikit, ataupun kontak mata kita dengan seseorang, macam tu. Oh, jadi bila saya nampak cikgu dari jauh, saya senyum sambil lambai-lambai, itu pun kira menyapa ya juga cikgu? Ya, betul. Sapaan bukan lisan ni sangat penting kerana ia menunjukkan kesantunan dan rasa hormat kita kepada seseorang walaupun tanpa berkata apa-apa. Okey, baiklah. Jenis sapaan seterusnya ialah sapaan individu. Contoh dia macam dalam kelas ni, contoh saya cakap dengan Hesler. Hesler, kamu nampak bersemangat hari ini. Tak pun, Nadira, bagus cara kamu beri pendapat tadi. Okey, macam tu. Maksudnya, cikgu panggil nama pelajar secara khusus ya? Ya, betul. Sapaan individu tu, dia membantu pelajar, membantu kamu rasa dihargai dan meningkatkan keyakinan diri kamu dalam kelas. Okey. Semua faham jenis-jenis sapaan tadi? Kalau semua faham, sekarang kita akan buat aktiviti untuk menilai pemahaman kamu. Jadi cikgu akan paparkan beberapa situasi dan kamu tentukan sapaan apa yang sesuai. Okey, situasi pertama. Kalau awak lihat gambar tersebut, situasi itu ialah bertemu guru besar di koridor. Okey, dalam situasi tersebut, sapaan apa yang awak rasa sesuai? Siapa boleh beritahu saya? Saya cuba cikgu. Sapaan yang sesuai ialah selamat pagi Tuan Guru Besar. Ia sopan dan menghormati. Kedudukan beliau, jenis sapaan ialah sapaan formal cikgu. Okey, Clay. Betul. Tepat sekali, Clay. Okey, situasi seterusnya. Okey, situasi seterusnya seperti bersama rakan di kantin. Okey, awak bersama rakan di kantin. Situasi berada di kantin. Sapaan apa yang sesuai? Baiklah cikgu, saya nak cuba jawab. Sapaan yang sesuai ialah hai, apa kabar atau selamat tengah hari, dah makan ke? Sapaan ini menunjukkan kemesraan dan keprihatinan terhadap rakan. Ya, bagus. Itu contoh sapaan tidak formal yang sesuai digunakan di luar waktu PDPC. Tapi dia masih sopan dan mesra. Okey, yang terakhir ialah berjumpa rakan atau guru tanpa berkata apa-apa. Macam saya bagi contoh tadi. Sapaan apa itu? Saya mau cuba jawab, cikgu. Sapaan yang sesuai ialah non-verbal atau bukan lisan. Hanya beri lambaian dan senyuman sahaja. Betul kan, cikgu? Ya, tepat sekali Cynthia. Kamu semua sangat cemerlang. Kamu semua memahami situasi mengikut kesesuaian konteks sapaan. Jadi cikgu, maksudnya kalau kita guna sapaan yang betul, komunikasi akan jadi lebih lancar kan? Ya, Hesler, betul tu. Sapaan, ia mencerminkan kepribadian dan membina hubungan positif antara individu dan individu yang lain. Kalau kamu menggunakan sapaan yang baik, baiklah kejadian dia. Macam tu. Okey, baiklah. Sebelum kita masuk kepada refleksi kita yang terakhir, saya akan menerangkan kenapa sapaan ini penting dalam komunikasi dan pembelajaran. Baiklah, sapaan ini penting kerana yang pertama,
Ia dapat membina hubungan positif antara guru dan murid. Sapaan yang mesra membantu mewujudkan hubungan baik antara guru dan murid. Ia membina rasa saling percaya, menghormati dan menggalakkan komunikasi dua hala yang berkesan. Okey, kepentingan yang kedua. Ia akan meningkatkan tumpuan dan motivasi murid. Seperti, sapaan yang positif dapat menarik perhatian murid serta menaikkan semangat mereka untuk terus belajar. Murid akan berasa dihargai dan terdorong untuk memberi tumpuan semasa PDP sedang dijalankan. Okey, seterusnya, ia dapat menyemai nilai hormat dan kesantunan melalui sapaan yang sopan, yang mesra. Murid akan dapat mencontohi adab-adab yang baik dan tutur kata yang baik kepada guru. Jadi, amalan ini dapat menyemai nilai hormat, kesantunan dan kepribadian mulia dalam diri seseorang murid. Kepentingan yang terakhir ialah menjadikan suasana PDP yang lebih ceria dan kondisif. Sapaan yang ramah mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, tenang dan terbuka. Murid lebih berani berinteraksi serta aktif dalam aktiviti kelas. Ini adalah beberapa kepentingan sapaan dalam komunikasi dan pembelajaran yang boleh kita jadikan sebagai kekuatan untuk meneruskan sesi pembelajaran. Okey, semua baiklah refleksi kita. Sebelum kelas tamat, cikgu nak semua kongsi pendapat masing-masing. Kenapa sapaan penting dalam komunikasi dan pembelajaran? Sapaan membantu pelajar rasa lebih yakin dan berani bercakap. Sapaan juga tanda hormat dan adab, terutamanya bila bercakap dengan guru. Bagi saya, sapaan eratkan hubungan antara guru dan pelajar. Saya setuju, sapaan menunjukkan kepribadian yang baik dan sopan. Wah, bagus semua. Nampaknya awak semua telah memahami semua jenis sapaan dan bagaimana cara menggunakan sapaan dalam konteks dan situasi tertentu. Jadi, kesimpulan yang boleh kita buat ialah sapaan ni dia adalah satu strategi komunikasi yang sangat penting dalam pengajaran bahasa Melayu. Yang mana awak bukan hanya sekadar pembuka kata, tapi ialah kunci kepada suasana pembelajaran yang positif. Kat mana-mana saja awak jumpa guru, jumpa rakan-rakan, tak pun jumpa tukang kebun ke dalam sekolah kan, jumpa sesiapa sahaja, kamu mestilah menggunakan sapaan yang sesuai dan sopan. Jadi, suasana yang positif pun akan muncul. Okey. Baiklah, itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap apa yang kita belajar hari ini awak dapat terapkan dalam diri awak di masa-masa akan datang. Terima kasih atas penyertaan kamu semua. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih.